Siapa sebenarnya gagal mempertahankan MA63? Tanda soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat untuk anak-anak Sabah dan Sarawak. Saya ingin menyentuh kenyataan Datuk Saleh Said Keruak yang membidas Menteri Persekutuan Datuk Alexander Nantalinggi berkaitan isu cerai dalam konteks minyak Sarawak dan MA63. Soal istilah itu boleh diperdebatkan. Namun, yang lebih penting untuk kita tanyakan ialah siapa sebenarnya yang gagal mempertahankan hak Sabah dan Sarawak selama ini? Tanda soal. Datuk Saleh Said Keruak bukan orang baru dalam politik. Beliau adalah tokoh UMNO, parti yang telah memerintah di Persekutuan selama lebih kurang 62 tahun dan di Sabah hampir 30 tahun. Maka persoalannya sangat mudah dan jelas sangat. Di mana Datuk Saleh ketika hasil minyak Sabah dan Sarawak diambil tanpa pulangan adil? Tanda soal. Kedua, di mana UMNO ketika hak 40% hasil Sabah tidak dilaksanakan selama berdekad-dekad lamanya? Tanda soal. Hari ini apabila isu MN63 kembali diperkatakan, apabila Sarawak lebih lantang dan Sabah lebih berani menuntut hak, tiba-tiba tokoh lama mahu muncul sebagai pembela kononnya. Ini bukan soal cerai atau tidak, ini soal kegagalan sejarah. UMNO tidak boleh lari daripada tanggungjawab besar dan tanggungjawab politiknya. Selama puluhan tahun berkuasa, UMNO menguasai kabinet, parlimen, Kementerian Kewangan, undang-undang dan Petronas. Tetapi apa yang Sabah dan Sarawak dapat? Tanda soal. Royalti rendah, hak ditangguhkan, MA63 dijadikan dokumen hiasan. Hari ini Datuk Saleh cuba membidas kenyataan menteri lain. Tetapi rakyat tidak lupa kerosakan ini berlaku ketika UMNO memegang kuasa penuh puluhan tahun. Lebih mengecewakan, perkara ini berulang dalam kerajaan Madani hari ini dan menteri undang-undangnya adalah daripada UMNO itu sendiri. UMNO kini berada dalam kerajaan pusat. Ada menteri, ada timbalan menteri, ada kuasa di Putrajaya. Dan jangan lupa menteri undang-undang daripada UMNO. Tetapi apabila isu minyak, gas dan MN63 dibangkitkan, yang kita dengar hanyalah kenyataan berbelit, tafsiran sempit dan alasan undang-undang. Inilah masalahnya. Menteri-menteri UMNO dalam kerajaan pusat hari ini masih gagal membebaskan diri mereka daripada mentaliti lama, mentaliti persekutuan tahu segalanya. Mentaliti Sabah dan Sarawak harus akur. Datuk Saleh sepatutnya bercakap jujur kepada rakyat Sabah. Bukan menuding jari kepada orang lain, tetapi mengakui bahawa UMNO telah gagal mempertahankan MN63 ketika mereka berkuasa paling lama dalam sejarah negara dan wilayah Sabah. Jika benar ikhlas mahu mempertahankan hak Borneo, buktikan dengan tindakan bukan dengan retorik selektif dan penyataan bermusim. Rakyat Sabah dan Sarawak hari ini lebih matang. Kami tahu siapa yang bercakap dan siapa yang bertindak. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak Sabah dan Sarawak, isu MN63 bukan medan untuk mencuci imej politik lama. Ia adalah tuntutan keadilan yang telah tertangguh terlalu lama. Dan kepada UMNO, ingat kamu, sama ada di bawah BN dahulu atau dalam kerajaan Madani hari ini, jangan ajar Sabah dan Sarawak tentang kesabaran. Sedangkan andalah UMNO yang paling lama menguji kesabaran rakyat. PRU 16 akan datang setahun dua lagi. Kita jangan undi dan jangan menangkan parti-parti Melaya, UMNO, Barisan Nasional, Pakatan Harapan Bersatu, PN dan segala-galanya. Jangan bagi mereka nyawa politik dan jangan bagi mereka ada kerusi untuk terus menekan dan memperbodohkan rakyat Sabah dan Sarawak. Selagi kita beri muka dan beri undi kepada mereka, selagi itulah kita terus dipermainkan. Adakah kita mahu terus
dijadikan hamba politik kepada mereka? Tanda soal. Kini jika kita mahu menghentikan semua ini, iaitu penindasan politik dan hak kita dikembalikan segera, PRU 16 ini adalah medan terbaik untuk kita ajar kesombongan dan keangkuhan parti-parti Melayu. Please, kita bersatu hati anak-anak Sabahan, pengundi Sabah. Pastikan jika mahu maruah wilayah Sabah dan rakyat diangkat dan dihormati, kita wajib kosongkan kerusi mereka di Sabah. Undilah parti lokal kerajaan yang ada sekarang ini. Kita perlu sokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jinor terus memerintah wilayah Sabah untuk kesinambungan tuntutan hak Sabah dan rakyat. Terima kasih perhatian anda. Salam hormat. Jika ada kebaikan daripada penceritaan ini, tolong share, repost dan juga viralkan. Supaya mendidik dan memberitahu anak-anak Sabah di luar sana bahawa ini masa dan ketika untuk kita nyahkan parti-parti daripada Melayu bertapak dan menguasai politik di negeri Sabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.